Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya Nur Fatihah dari kelas BM2 akan membentangkan berkaitan inovasi ejen pintar bahasa. Si ejen pintar bahasa. Jadi, di sini terdapat maklumat diri saya, iaitu nama saya, kelas dari mana, ambilan, angka giliran, nama kampus dan juga hobi saya. Jadi, kita akan tekan kehendak soalan. Baiklah, ini merupakan kehendak soalan tugasan 2 di mana hasilkan bahan bantu belajar BBB yang tidak terhad kepada penggunaan buku teks, papan tulis, kapur dan kad imbasan dan gambar semata-mata, malah merangkumi segala bahan. Jadi, ia merujuk pada inilah projek produk digital. Seterusnya, kita akan teruskan kepada inovasi ejen pintar bahasa. Boleh tekan melalui di atas ini ataupun boleh tekan terus kepada butang seterusnya. Jadi di sini nama inovasi saya ialah ejen pintar bahasa. Jadi topik yang saya pilih berdasarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 pada muka surat 5 berkaitan dengan kemahiran menulis iaitu yang bertajuk Kek Hari Lahir. Lihat paparan tangkap layar daripada buku teks muka surat 5 Kek Hari Lahir. Jadi, selepas murid mengetahui langkah pertama iaitu pengenalan teks dan kosakata iaitu maksud perkataan seperti mana video selepas ini. Langkah 1 pula merujuk kepada tindakan guru membaca petikan dalam buku teks yang bertajuk Kek Hari Lahir pada muka surat 5, buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Kemudian, murid mendengar lalu mengikut bacaan guru secara beramai-ramai. Kemudian, guru pun menyoal murid tentang perkataan yang difahami dan tidak difahami. Jadi kat sini, katakanlah murid tidak faham apakah maksud gula cikgu. Jadi, guru pun boleh menerangkan maksud gula. Selanjutnya, pada langkah ini, seperti mana video sebentar tadi, kita boleh lihat penggunaan teknik fizikal. Manakala dengan inovasi ini, kita boleh menggunakan pendekatan secara digital. Di mana adanya langkah pertama iaitu kad imbas ejen bahasa kenali perkataan. Jadi seperti mana yang semua boleh lihat apabila kita menekan ikon telur ini, jadi akan terselahlah maksud telur ialah benda berbentuk bujur yang dihasilkan oleh telur seperti ayam dan boleh dimakan. Selanjutnya gula. Jadi maksud gula ialah bahan manis yang digunakan dalam makanan dan minuman. Selanjutnya mentega. Mentega ialah bahan makanan yang dibuat daripada lemak susu dan digunakan dalam masakan atau pembuatan kek. Begitu juga dengan tepung gandum, maksud tepung gandum. Akhir sekali esel vanila dan juga maksud esel vanila. Di mana pendekatan secara digital, inovasi ini yang langkah pertama ini sangat bersesuaian kerana kita dapat memudahkan guru untuk menyampaikan maksud dan juga murid akan lebih tertarik untuk belajar dan mengetahui maksud dengan lebih mudah. Dalam masa yang sama, terdapat muzik latar yang sangat sesuai untuk inovasi langkah pertama ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke langkah 2 iaitu penulisan perkataan dengan ejaan dan tulisan kemas. Jadi, murid akan mengetahui cara menulis di papan putih seperti penerangan video seterusnya. Selanjutnya, langkah 2 iaitu murid menyenaraikan beberapa perkataan daripada teks, misalnya gula, telur dan sebagainya. Murid lalu menulis perkataan tersebut dengan kemas di papan putih. Lalu, guru akan menyimak sama ada perkataan tersebut dieja dengan betul ataupun tidak. Jika tidak betul, guru boleh memperbetulkan ejaan tersebut. Selanjutnya, pada langkah kedua tadi, kita boleh lihat penggunaan teknik secara fizikal, manakala kita akan teruskan kepada langkah ketiga. Jadi, langkah ketiga merujuk pada menyusun ayat mudah berdasarkan teks. Jadi, pada langkah ketiga ini, kita mempunyai 3 misi. Jadi, pada misi yang pertama ialah susun ayat itu sendiri. Manakala pada misi kedua, dengar dan jawab. Dan manakala pada misi yang ketiga pula ialah cari maklumat. Jadi misi pertama adalah misi yang utama, manakala misi kedua dan misi ketiga merupakan misi tambahan. Jadi mari kita lihat misi yang pertama. Jadi di sini murid boleh mengisi nama,
Jadi contohnya adalah seperti ini. Hana membantu adik-beradiknya membuat kek hari lahir. Jadi betul, murid akan menerima paparan betul. Seterusnya, Hana dan adik-beradiknya berada di dapur. Ya, sekali lagi betul. Jadi ini mereka membuat kek hari lahir ibu itu. Jika salah, mereka akan menerima salah alamat. Tepung gandum ke dalam bekas. Jadi sekali lagi betul. Kemudian kacau adunan sehingga sebati. Yeay, betul. Alhamdulillah. Masukkan esen vanila. Selanjutnya, panaskan ketuhar pada suhu 170 darjah Celsius. Yeay, betul Alhamdulillah. Adunan selama 45 minit. Yes, betul. Dah boleh. Jadi akhirnya pada sesi terakhir, murid akan menerima paparan skor mereka. Jadi mereka dapat melihat ranking mereka dan mereka juga dapat bermain semula. Istimewanya di kuis ini, guru dapat melihat laporan guru dengan mudah, di mana guru dapat melihat jumlah peserta, purata markah dan juga ranking peserta iaitu murid itu sendiri, analisis soalan, ada berapa banyak betul, berapa banyak salah bagi setiap soalan dan juga senarai soalan kuis. Di mana kuis ini sangat bersesuaian dengan kemahiran menulis kerana kemahiran menulis dapat melatih murid untuk menyusun ayat dengan tepat. Jadi objektif kemahiran menulis tercapai kerana langkah sebelumnya mereka menulis dengan betul, manakala sekarang mereka menyusun dengan tepat. Selepas itu, kita akan menuju ke misi kedua iaitu dengar dan jawab. Pertama sekali, kita akan mengisi nama. Mula mengisi. Hana membantu adik-beradik membuat kek hari lahir. Jadi, murid akan menjawab secara lisan kerana pada kuis ini kita akan melatih mereka berkaitan dengan kemahiran bertutur, mendengar dan bertutur. Jadi, siapakah yang membantu membuat kek? Hana. Di manakah mereka berada? Okey, kita dengar audio ni. Hana dan adik-beradik berada di dapur. Jadi kita boleh lihat ada tetapan masa selama 60 saat. Jadi katakanlah mereka menjawab di taman permainan. Jadi adakah betul? Jawapannya salah. Jawapannya adalah di dapur. Mereka membuat kek hari lahir untuk ibu. Jadi soalannya, untuk siapakah kek itu dibuat? Jadi jawapannya adalah ibu. Jadi mereka akan sebut jawapan ini kepada guru. Jawapannya adalah betul. Kita dengar audio. Ayak tepung gandum ke dalam bekas. Apakah yang perlu diayak? Jadi jawapannya adalah tepung gandum. Betul. Pukul mentega dan gula sehingga kembang.
Jadi, jawapannya sepatutnya murid adalah menjawab mentega dan gula. Jadi, betul. Apakah dua bahan yang dimasukkan? Kita dengar audio. Masukan teller dan tepung gandum sedikit demi sedikit. Katakanlah mereka menjawab gula. Jadi, jawapannya adalah salah. Sepatutnya telur dan tepung gandum. Kemudian kakao adunan sehingga sabati. Jadi, apakah yang perlu dikacau? Jadi, jawapannya adalah adunan. Masukan esen vanilla. Jadi, apakah yang ditambah? Jadi, jawapannya kat sini, esen vanila. Betul. Jadi, di sini, kuis ini, guru dapat melatih murid dari segi kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, mereka akan mendengar audio terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan menjawab secara lisan jawapan tersebut di depan. Jadi, mereka juga dapat bermain semula kuis ini. Jadi, dalam masa yang sama, jadi ini merupakan laporan daripada kuis sebentar tadi. Jadi, guru dapat melihat secara langsung data-data murid setelah mereka mencuba menjawab soalan ini. Sekarang kita akan beralih ke misi ketiga, iaitu cari maklumat. Jadi, kita akan isi nama seperti biasa. Jadi, kuis ini akan melatih dari segi kemahiran membaca. Jadi, murid akan membaca terlebih dahulu. Hana dan adik-beradiknya membuat kek hari lahir untuk ibu di dapur. Siapakah yang membuat kek? Hana dan adik-beradiknya. Baik, betul. Hana dan adik-beradiknya membuat kek hari lahir untuk ibu di dapur. Untuk siapa kek itu dibuat? Adik kot. Salah lah. Oh, yelah, kek lahir untuk ibu. Jadi, jika salah, ia akan mendapat maklum balas tidak tepat. Hana dan adik-beradik membuat kek hari lahir untuk ibu di dapur. Jadi, selain daripada memilih secara objektif, mereka juga perlu mengisi secara manual, secara subjektif. Baik, betul. Iaitu apakah bahan yang digunakan? Mereka menggunakan tepung gandum, telur dan gula untuk membuat kek. Tepung gandum, telur dan gula. Okey, baik. Jadi betul. Selanjutnya, berapa jenis bahan digunakan? Jadi tepung gandum 1, telur kedua, gula ketiga. Jadi 3 bahan. Baik, betul. Selanjutnya, padankan langkah dengan turutan yang betul. Pertama, ayat tepung gandum ke dalam bekas. Ayat tepung gandum, kemudian pukul mentega dengan gula. Jadi kat sini, kita juga boleh mengisi tempat kosong. Betul. Apakah langkah kedua? Pukul mentega dan gula. Betul. Masukkan telur dan tepung gandum sedikit demi sedikit, kacau sehingga sebati. Apakah yang dimasukkan? Telur dan tepung gandum sebati. Betul. Berapa suhu tuha? Jadi jawapannya 170. Okey, 45 minit. Jadi di sini kita dapat lihat di mana mereka bukan sahaja mereka akan membaca terlebih dahulu. Jadi mereka akan mengisi melalui pilihan padanan jawapan ataupun mengisi tempat kosong, ataupun mereka juga boleh mengisi tempat kosong secara subjektif juga. Jadi di sini mereka dapat mencuba lagi dan guru juga dapat melihat laporan dengan mudah. Seperti ini, analisis soalan dan juga analisis prestasi. Di sini mereka dapat melihat soalan dan juga jawapan. Dan mereka juga dapat buat turun laporan tersebut. Kemudian kita akan beralih ke langkah penutup, iaitu pengukuhan dan refleksi pembelajaran. Jadi
laman refleksi tersebut bernama kelas Cikgu Fatihah. Jadi sekarang kita boleh lihat melalui sini refleksi pertama, iaitu soalan pertama, mengapakah kita perlu menulis dengan kemas? Tidak ada jawapan. Refleksi kedua, soalan kedua, iaitu bagaimana kamu boleh bekerjasama dengan keluarga di rumah. Jadi teknik di sini biasanya kita akan murid boleh mengisi jawapan mereka di sini, manakala guru kebiasaannya akan menunjukkan paparan ini kan. Jadi kali ini saya akan menggunakan teknik pembentangan. Jadi jika kita lihat dari sini, murid terlebih dahulu akan mengimbas kod QR, lalu kelas Cikgu Fatihah tajuknya. Refleksi pertama, soalan pertama, mengapa kita perlu menulis dengan kemas? Jadi Aminah pun berkata, tulisan yang kemas dapat memudahkan untuk baca. Berkala Zakaria memberitahu lebih cepat faham apa yang ditulis bila tulisan kemas. Refleksi kedua, bagaimanakah kamu boleh bekerjasama dengan keluarga di rumah? Jadi Sufi pun menjawab beribadat atau solat. Linda pula menjawab masak dan bersenam bersama-sama. Jadi dari sini kita boleh lihat refleksi murid-murid. Jadi teknik ini sangat menarik untuk sesi refleksi. Alhamdulillah kita berada di penghujung video. Baiklah, di sini kita akan sebarang pertanyaan, murid boleh terus berhubung melalui Instagram, TikTok, YouTube dan juga email. Jadi sangat mudah dengan inovasi ini. Inovasi ini sesuai kerana menarik, yang pertama. Yang kedua, ia bertemakan detektif dan juga penyelidikan. Dari sini kita boleh lihat butang-butang yang sangat mudah. Contohnya butang kembali. Kita tekan butang kembali, kita akan kembali ke bahagian kehendak soalan. Manakala apabila kita menekan butang kembali lagi, kita akan kembali ke bahagian utama iaitu maklumat diri saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.